Dalam video ni, Pakcik Roger nak tengok lagu Papa Pipi terpaling puasa yang penuh. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video reaksi untuk muzik video penuh lagu Papa Pipi terpaling puasa. Hari tu Sifudin dah buat reaksi untuk versi yang pendek. Kali ni Pakcik Roger nak buat reaksi untuk muzik video yang panjang, yang full punya. Sebelum Pakcik tengok, Pakcik nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin ni. Kalau dah subscribe memang terbaik lah, terima kasih. Selain daripada subscribe, korang juga boleh follow semua social media Sifudin dan join grup Telegram dia. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Baiklah anak-anak, tanpa buang masa, jom kita tengok lagu Papa Pipi terpaling puasa ni. Sama ada ianya fuyo ataupun ataupun haya. Mana satu? Jom kita tengok sama-sama. Let's go. Lain lah. Waktu sahur sama. Tengah hari dah lebih mula layan menu baru. Petang keluar rumah cepat-cepat terburu-buru. Sampai bazar, dia terpaling nombor 1. Terpaling puasa, tidur sepanjang masa. Terpaling kuat bila kerja. Terpaling sabar, ingat dah masuk waktu berbuka. Sabar bro, ini baru pukul 2. Pergi bazar abang mata, penuh rasa semua. Suka tengok bahagian makan-makan tu. Makanan-makanan nampak sedap. Oh, Pakcik suka. Jangan ponteng. Hari tu Pakcik rasa Pakcik dengar lagu ni macam ada familiar sikit. Pakcik dah faham dah apa yang familiar tu. Kejap lagi Pakcik bagi tahu. Kita vibe dulu. Terpaling kuat bila kerja. Terpaling sabar, ingat dah masuk waktu berbuka. Sabar bro, ini baru kucing. jangan dilupa. Terpaling semangat terawih bersama. Takbir pertama menghadap Yang Maha Esa. Puasa jangan ponteng, besar pahalanya. Biarlah bersamalah, kata terpaling puasa. Puasa jangan ponteng, besar pahalanya. Biarlah bersamalah, kata terpaling puasa. Biarlah bersamalah, kata terpaling puasa. Terpaling puasa, tapi tidur sepanjang masa. Terpaling kuat, Ingatkan dah habis. bila kerja. Terpaling sabar, ingat dah masuk waktu berbuka. Sabar bro, ini baru pukul 2. Pergi bazar abang mata, penuh nak rasa semua. Pakai bulan kering, bersedekah jangan. Toba. Terpaling semangat, sambut hari raya. Menjelma, kita raikan bersama. Okay. Oh my god. Lagu raya rupanya. Yeah, lagu raya. Pakcik suka. Oh. Pakcik suka, Pakcik suka. Panjang pula dia punya outro ni. Yeah, terpaling puasa. Boleh stream dekat Spotify, geng. Tahniah.
Rupanya lagu raya. Pakcik pun baru tahu. Patutlah ada orang komen, orang cakap, abang, ni dia komen kat video Sifudin lah, abang, lagu tu lagu raya bang. I'm like, lagu raya apa? Terpaling puasa kot. Oh no, it's actually lagu raya. Baru kita tahu, baru kita tengok. Pakcik rasa Sifudin dah cakap kot hari tu, lagu ni dia punya lirik tu macam like fun, catchy. Lepas tu ada bab-bab pengajaran dan sebagainya. So benda yang sama lah pakcik suka dengan lirik tu. Lepas tu bila masuk part raya tu rasa macam semangat pula nak beraya. Cerita pasal ketupat macam teringin pula nak makan ketupat ya. So pakcik ni macam esok nak cari ketupat lah. Tak apalah, nanti tunggu raya insya-Allah. Panjang umur, kita makan ketupat dengan rendang ya. Pakcik rasa kalau Monster satu benda lah pakcik boleh puji lah. Mereka punya meme culture tu memang kuat gila, memang tinggi lah. Okay, mereka punya kucing punya meme tu, lepas tu macam-macam meme semua dimasukkan dalam satu musik video tadi. Pakcik sebagai penggemar seorang penggemar meme, okay, meme, pakcik happy lah tengok music video tu. So tahniah Monster, good job. Pakcik suka, so pakcik bagi music video terpaling puasa ni Fuyo. Dengan itu tamatlah sudah sesi rakaman untuk Pakcik Roger dalam minggu ini. Korang semua jangan lupa untuk subscribe ke channel Sifudin, follow semua social media Sifudin, dan korang semua jangan lupa komen. Kalau korang dah tengok sampai tahap ni, korang komen terpaling terpaling raya. Kau nak cakap tu pun susah. Members, terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga puasa. Jangan lupa niat. Selamat berbuka, I guess. Kita jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Pakcik Roger and out.